Sebenarnya, aku lama dah nak buat muscle up, tapi aku sangat lemah. Ataupun aku perlukan teknik yang betul untuk buat muscle up. Jadi aku akan cuba untuk belajar buat muscle up sebelum hari raya. Atau secara lebih tepatnya ialah dalam masa 3 hari sebelum raya. Dan kita akan tengok boleh kita aku buat muscle up dalam masa yang singkat. So macam biasalah, sebelum kita mulakan, aku nak ingatkan korang untuk subscribe. So let's go! Tapi sebelum tu, aku nak cuba buat muscle up dulu. Dapat ke tak? Dan tak dapat. Jadi aku stop lah sekejap. Dan aku cuba lagi banyak kali sebab aku rasa macam ada peluang je. Lepas tu aku cuba buat lah parkour. Sebenarnya aku nak cuba buat ni, tapi fail. So sakit dia tu memang sakit lah. Lepas tu ada jugalah si Mamat ni tengok aku. So aku berbuat lah macam tak ada apa-apa yang berlaku. So kali ni aku akan cuba lagi. Dan akhirnya dapat pun. So sekarang ni aku dah dapat buat muscle up. Walaupun tak clean, tapi aku dapat buat satu je. Yes sir. Tapi form aku ni masih lagi teruk. Jadi aku masih ada 3 hari lagi untuk cantikkan aku punya form, supaya dia clean macam ni lah. Tengok, mereka buat tu macam senang je kan. So itulah mission aku di dalam video ini. Walaupun aku tahu tu memang mustahil nak master di dalam masa 3 hari. Kita cuba je kan. Mana tahu dapat. Apa yang aku nampak ialah tangan aku kat sini. Dan ni boleh dikatakan sebagai main tipu lah. Tapi aku kan beginner, so aku akan biarkan je lah. Jadi firstly aku akan buat ialah aku perlu elakkan buat tangan macam ni lah. Kita akan improve step by step. Barulah kita akan dapat buat muscle up dengan betul. Next aku akan pergi buat negative muscle up. Latihan ni ngam lah untuk beginner. Dan lepas tu aku pergi hayun je untuk biasakan diri aku hayun sebelum muscle up. Sebab kalau korang nak buat muscle up, kita memang perlu hayunkan badan kita, melainkan awak dah memang kuat. Macam ni, dia tak perlu hayun pun dapat naik. Dan aku cuba lagi dan dapat. Cuma lengan aku ni je lah yang perlu dielakkan. Sekarang ni aku memang blur lah. Aku pun tak tahu nak buat apa. Latihan seterusnya ialah ni lah. Aku tak tahulah apa nama dia. Tapi ni pun penting untuk buat muscle up. Macam lelaki ni, tengok. Dia hayun dan tangan dia tu dibiarkan lurus sebelum naik ke atas. Sebab nak buat muscle up ni, dia tak macam pull up lah, di mana kita akan naik ke atas. So aku buatlah juga untuk biasakan diri aku. Tengok, tangan aku pun hampir je nak terupas. Disebabkan aku buat benda ni lah. Tapi siapa kisah kan. Dekat sini bagi aku senang sikit sebab permukaan tiang tu luas. Dia senang daripada tiang pull up yang biasa itulah. Dah naik tu, aku pun stay lah ke atas. Dan bila nak turun bawah tu, mula-mulanya aku tak dapat lah sebab tangan aku stuck dekat sini. So aku panik dah sekejap. Lepas tu aku cuba lagi. Alhamdulillah, dapat pun turun. Aku memang nervous dah time tu. Aku tak tahulah berapa kali dah aku dapat buat ni. Tapi still lah masih dapat buat. Tengok, tangan aku berluka dah. Yang tadi tu dia dah terkupas dah. Kat sini aku fikir-fikir lah nak sambung ataupun tak. Sebab kalau aku teruskan lagi, makin teruk lah tangan aku. Okay, ni last lah aku buat. Aku nak buat sekali je lagi muscle up. Lepas tu aku caw terus. Mula-mula tu memang tak dapat lah sebab sakit woi kalau nak gantung dengan luka ni. Tapi aku tak dapat nak buat satu pun. Aku pun plan lah nak balik terus. Tiba-tiba otak aku cakap jangan give up. So aku patah balik dan aku buat je lah. Buat dan akhirnya dapat. Latihan di hari pertama pun habis. Aku pun balik lah. So hari ni aku dah habis documenting. So aku akan sambung esok lah. Aku akan buat benda yang sama macam yang aku buat tadi tu. Cuma aku nak pergi improvekan aku punya form lah. Aku berhenti sebab aku punya tangan ni luka je. So jomlah kita jumpa esok. So hari ni aku tak buat banyak benda. Aku cuma stretching je macam ni. Tengok. Sebabnya ialah aku punya badan ni semuanya sakit. Tengok ada belalang. Dengan display tu pun ada. Tengok tu dia. Bapak besar. Cak. Lagi-lagi lah dekat sebelah ni dengan sebelah ni yang dekat atas ni. Memang sakit lah lepas je aku buat muscle up semalam. Lusa ialah hari last puasa. And then kita akan pergi raya. Tak lama lagi guys. So ni ialah hari last dan aku punya training simple je. Macam hari pertama tu lah aku punya training daripada yang senang. Lepas tu kita akan naik ke yang paling susah. Tapi hari ni lain sikit. Aku ada menyediakan ni hand wrap. Disebabkan aku punya tangan luka. So ni lah sebab dia. Jadi
Aku pun pergilah pasangkan hand wrap ni ke tangan aku. Dan cara aku ikat ni lain sikit lah berbanding dengan cara aku ikat untuk boxing. Dekat bahagian tapak aku tu, aku tak pusingkan banyak sangat. Cuma cukup untuk cover luka je lah. Selebihnya aku lilitkan di tangan aku. Masa ni aku terjumpa iguana atau biawak, tak tahulah. Jadi aku pun kejar lah sebab aku dah tengok dekat-dekat apa binatang ni buat. Relax. So, sebelum kita mulakan, of course lah kita kena warm up dulu supaya badan kita ni tak regang lah. Perkara pertama yang aku kena buat ialah swing ataupun hayun. So, mula-mula ni kita simple je dulu. Nanti barulah kita akan naikkan kesukaran dia. Hayun ni aku buat sekejap je. Dah rasa okey tu, barulah aku terus pergi ke latihan yang seterusnya, iaitu ni lah. Yang ni pun aku buat sekejap je. Aku buat ni sebagai warm up je lah sebelum aku cuba buat muscle up lagi. Aku buat ni pun ikut YouTube. Ikut je lah apa yang diajar oleh mereka ni. Barulah aku cuba buat muscle up. Mula-mula ni aku gagal nak buat. Tengok rupa pun aku nampak struggle je nak naik ke atas tu. Walaupun banyak kali gagal, aku buat je lah banyak-banyak sampailah aku dapat. Dan tak dapat. Lepas tu aku cuba lagi dekat sini dan dapat. Nak turun pun aku dah tahu dah macam mana. Kita buat je lah negative muscle up. Kemudian aku kembali ke sini dan dapat juga. Tapi form aku ni masih lagi lah tak perfect. Waktu tu aku gembira sangat sampailah aku tak tahu apa yang aku buat sekarang. Lepas tu aku cubalah lagi sekali dan dapat juga. So maksudnya aku dah dapat dah buat muscle up dalam masa 3 hari je. Tapi yang aku nampak ialah aku belum lagi perfectkan aku punya form. So tak tahulah. Aku tak tahulah nak kata apa. Aku berjaya ataupun tak buat muscle up dalam masa 3 hari je. Sebab muscle up yang betul ni dia tak macam ni. Kalau kita tengok tangan aku tu masih lagi pelik, adapun tak cun. Tapi itulah 3 hari tu memang tak cukup. Kalau nak perfect pun sekurang-kurangnya 3 bulan barulah cukup. 3 bulan training. Jadi kalau korang enjoy video ni, macam biasalah tekanlah butang subscribe ke bawah tu. Free je. Dan kalau korang nak komen pun komen je lah.